Wah, bukan main rancak lagi. Azlan dia prototype. Turun naik. Wah, relax kepada pengguna-pengguna Proton kat luar sana, relax, bertenang. Kerana apa? Azlan prototype memang on top sekarang. Ada pengguna-pengguna Proton yang dah lama. Macam dekat saya ni, ini Proton Persona ataupun Proton-Proton yang seangkatan dengan dia lah, macam Gen 2 lah, Saga lama, Saga BLM, Saga FX. Kadang-kadang bila kita tekan minyak tu, respon tu lambat. Maksudnya bila kita tekan minyak tu, gerak dia nak pergi. Satu masa tu, tekan minyak dia macam ada sengguk-sengguk sikit. Dah laju tapi dia rasa macam beralun. Kalau awak nak tahu, itu semua masalah dan punca-punca minyak jadi kuat, kereta tak ada power. Kadang masalah tu simple je. Disebabkan kita punya petrol line system. Kita tu ada masalah kotoran-kotoran. Untuk nak selesaikan masalah tu, gunakan RevPro. Mana RevPro ni, dia akan buatkan injector cleaner dan buatkan anda punya injector tu dapat buat semburan dengan bagus. Injector tu dekat sebelah mana? Injector tu duduknya dekat sebelah sini. Ni dipanggil fuel line dekat dalam ni. Akan bersihkan nozzle injector tu lah. Nak guna RevPro ni pula, cara dia tuangkan saja dekat dalam tangki minyak kita. Dah akan dapat macam ni. Ada siap corong dah pun. So, adalah kita punya injector cleaner. Yang ini original daripada Jerman tau. Daripada Jerman datang. Brand besar pun datang daripada Japan dengan Jerman juga. Ini di antara brand yang trusted lah. Yang dah banyak tahun dah saya guna. Gunakan ni, tuangkan habis dekat dalam kita punya fuel tank, terisi minyak penuh. Tak kisahlah pakai RON 95 ke pakai RON 97, tak ada masalah. Diesel saya tak sarankan sebab ini khas untuk petrol saja. Dan apa yang menariknya tentang RevPro ni, nampak tak kat sini tulis with booster. Dia includekan sekali dengan ethanol, yang mana power kereta anda tu akan diboostkan. Dan benda ni tak perlu selalu pakai pun. At least 5,000 km, 3,000 km sekali pakai pun dah okey dah. Okey, dapat sesuatu, cuba pengguna-pengguna Proton kat luar sana, cubakan produk ni dan rasa dia punya perbezaan dia. Okey, dapatkan dekat Bitcoin terus. Yang penting, marem.